Akak T daripada Dungung, Terengganu. Terengganu. Akak yang betul-betul mengidam daripada Terengganu ke sini. Okey, kalau akak mengidam ni kita buat video akak mubang boleh. Kita tengok akak potong boleh ketam ni. Jom kita tengok akak potong. Di mana ni? Potong sini? Boleh, first time, tak apa. Kita tunjukkan. Dia baik jari kak Besar tak kak ketam dia? Besar. Dia baik jari kak. Okey, baik. So yang mana ada gaut, saya minta maaf, selamat menonton Okey, potong dulu. Orang Dungun Terengganu yang lain kena cuba orang Terengganu yang lain Okey, akak boleh buka. Okey. So akak boleh ambil isi dia yang tebal. Saya nak tengok akak makan. Lembut tak kak? Kamera depan sikit tengok. Tu. Okey. Ni dia punya garlic sauce buttermilk. Bismillah. Sedapnya. Akak tolong bagi ucapan selamat berbuka puasa. Kenapa kena makan king crab ni? Selamat berbuka puasa semua. Memang patut main cuba lah. Rasa dia memang terutama orang mana? Orang Terengganu orang Terengganu, Dungung. Hak teringin boleh main cuba sini. Baik kak. Puas hatilah, berbaloi lah mai jauh-jauh pun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat berbuka semua Okey, yang mana nak makan ketam mega ni? Ini 4 kaki berat sekitar 2 kilo. Ini harga 598. Dan kita juga ada set dulang untuk 4 orang makan. Bang, apa khabar? Assalamualaikum, dari mana? Dari Pasir Gudang ni bang. Dari Pasir Gudang. Pernah datang sini sebelum ni? Pernah. Alhamdulillah. Macam mana maintain tak kita punya nasi lemak punya rasa? Mantap. Mantap baik. Selamat berbuka bang. Bang, terima kasih banyak Selamat berbuka Daripada Pasir Gudang. Baik, terima kasih banyak. Bos, dari mana bos? Dari pertama dengan Muar. Muar? Wah, banyak jauh lah. Okey, Laupan, nasi lemak kan hausa. Very good. Very good Nasi cukup tak? Mau tambah lagi tak? Nanti habis tengok. Nasi habis. Tak cukup kasih tahu Yes. Itu kuih free punya sudah angkat lah. Boleh. Nanti angkat. Okey, tak cukup kasih angkat lagi Alright, Laupan, thank you. Sisiat. Okey guys, so yang mana nak berbuka puasa, kita tanya abang ni. Assalamualaikum bang, dari mana? Dari mana? Batu Pahat. Batu Pahat. Mantap. Orang Batu Pahat tak relax makan king crab. Okey bang. Selamat berbuka bang Makan seorang ke bang? Bukan dengan kawan Baik. Batu Pahat. Ada ramai lagi orang kat sini okey. Okey guys, so yang mana nak berbuka puasa kat sini, kita punya menu murah. Ada RM20, ada RM30. Jangan lupa dapatkan kuih-kuih raya saya dekat sini. Support kuih raya. Okey. Tolong ramai-ramai berbuka puasa dekat sini. Kalau nak datang, saya hanya ada di Johor Bahru, the one and only. So korang boleh waste nasi lemak lobster JB. Tiada 2, tiada 3. Dan last sekali saya nak tanya, salah ataupun tidak seumur hidup sekali berbuka puasa makan king crab? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Jumpa lagi abang lobster.